Hari ni dalam sejarah kenaikan harga minyak dekat Malaysia ni, kita pun tak pernah terfikir harga RON 95 tanpa subsidi RM4.27. Untuk RON 97 pula sekarang ni RM5.35. Harga diesel semenanjung lagi pedih, RM6.72 untuk 1 liter. Batal hajat nak meminang Audi S6 Allroad. Pasti memang semua terkesan. Maka bila baca komen berduyun-duyun, berbakul-bakul maki PMX, maki kerajaan, harga minyak dunia dah turun sikit, kenapa harga minyak Malaysia makin naik? Adakah ini salah PM? Jom kita breakdown. Minyak di Malaysia gunakan sistem APM, Automatic Pricing Mechanism. Maksudnya harga minyak minggu ni bukan ikut harga hari ni. Kita ikut formula penetapan harga mingguan. Pricing benchmark yang Malaysia gunakan ni adalah Mean of Platts Singapore ataupun MOPS, reference minyak untuk Asia. Cuba tengok balik harga minyak minggu lepas. Harga minyak global memang melonjak tinggi. Kesan dia adalah harga petrol pada hari ni, pada minggu ni. Naikan ni bukan berlaku kat Malaysia je, tapi dekat seluruh dunia. Yang duk marah-marah kerajaan, yang maki hamun toke Petropam, tak guna. Dalam situasi sekarang, kitalah yang kena adapt. Kalau sebelum ni pakai R35 isi RON 97 pejam mata, minggu ni pakailah MyV kejap.